Hello everyone, welcome back to my channel. This is my Genting and KL vlog. So kita orang bertolak dari Puchong. Masa tu dia jam, jadi memakan masa lebih kurang 2 jam lebih. Kalau tak jam, dalam lebih kurang sejam lebih pun dah boleh sampai ke Genting Highland. Jap, korang subscribe lah dulu. Okay, thank you. Nampak kabel car duk naik turun tu, alamatnya dah nak sampai dah tu. Waktu sekarang ni kita orang nak pergi cari apartment tempat kita orang akan menginap malam ni. So dah sampai ke Grand Iron Diamond. Tak tahulah nak baca macam mana. Dah siap pikat kunci, so kejap lagi baru nak masuk. Jom ikut saya house tour apartment ni. Sini saya letakkan details dan harga apartment ni untuk satu malam. Apartment ni dia ada 2 bilik. Bilik utama dengan bilik yang kedua. Toilet pun ada 2. Toilet di dalam master bedroom dan juga toilet dekat luar. Ni master bedroom dia. Luas juga. Sangat selesa. Katil dia ada 2. Dan dalam master bedroom ada disediakan peti besi. Dan saya pula pantang cepat-cepat nak menyelip muka saya sekali. Dan ni pula toilet di dalam master bedroom. Tengoklah tu ada lagi nak menyelip. Toilet dia luas dan besar ya. Dan ini pula bilik yang kedua. Okeylah, bolehlah. Tak adalah kecil sangat, besar je. Dan ini pula apa yang ada di dapur. Sejuk weh. Allah berapa sejuk. Allah kabus. Nampak tak kabus? Masya Allah. Ya Allah, takutnya. Okey, sini saya nak cerita pengalaman tidur dekat sini. Suhu tersangatlah sejuk. Waktu nak tidur tu buka lah aircon. Lepas tu bila dah tengah malam tu, kita orang terpaksa tutup aircon sebab terlalu sejuk. Nah, saya belanja view kabus. Kat Genting ni kan, dah lah tempat dia tinggi. Apartmen pula tinggi. Saya rasa tingkat 21 tak silap. And malam tu kan, saya duk fikir cepatlah cerah. Sebabnya sangat-sangat takut lah weh. Sebab first time rasa pengalaman macam ni. Waktu saya record ni kabut sangat tebal sampai tak nampak view. Feeling dia rasa macam duduk dalam awan je. Kakak. Waktu ni dah nak check out dah. Thank you Iron Diamond. A good stay kat sini. Rumah dia sangat selesa dengan sejuknya. Walaupun tak sabar nak tunggu cerah, tapi selesa sangat. Tu rumah kita orang tu atas tu lah. It's day 2 in Genting. Kita orang bersiap check out terus. And then sekarang nak ke Skyworld. Jalan dan cari dan ikut je tanda arah dalam mall ni. InsyaAllah tak susah pun. Nanti korang akan jumpa entrance dia. Alkisah tadi kan, kita orang kan tak sabar-sabar nak keluar daripada apartmen tu. Jadi kita orang sampai sini tu awal. Ride semua belum buka lagi. Kita orang pun jalan-jalan je kat sini, round-round, tengok rides yang ada. And then jalan juga cari apa makanan ataupun minuman yang ada yang boleh kita orang makan. Sambil tu ini pricing untuk Skytropolis ni. Okay, kisahnya nak pergi juga yang yang outdoor, Skyworld outdoor tu. Tapi disebabkan saya ni kan ada anak kecil, jadi main rides yang ada dalam indoor sahaja, yang Skytropolis ni. Kalau ikutkan jiwa yang tak berapa muda saya ni, saya nak naik roller coaster tu, yang tu. Tapi tak dapat permission. Sebabnya husband saya cakap nantikan pening muntah macam mana. So sementara tunggu rides tu buka, apalagi saya dah jumpa Dazus Coffee saya, kawan saya ni. Jadi saya pun order dulu kopi.
Kanak-kanak nak naik rides, dia kena ditemani oleh ibu atau ayahnya. Jadi ayahnya memang tak lah. So saya lah yang kena teman budak berdua ni. Okay. Jom ayah. Nanti say wave to ayah. Let's go, Mama. Ayun, pictures. The balloon. Hi, now we want to ride the balloon. Pernidah aku. Wow, Mama is dizzy. The stomach. Yeah, finish. Hey, Mama, finish. Benarlah sangkaan husband saya. Saya memang pening. Aduh, pening-pening nak muntah weh naik rides tu. Padahal pusing-pusing biasa je weh. Disebabkan kita orang belum lagi breakfast dan belum lagi makan makanan yang berat, kita orang nak cari makanan tapi tak jumpa kedai Melayu dalam mall tu. Tahu-tahu kita orang pun keluar cari makan dekat GPO. Mahal berhijau. Ya, kita duduk mana tempat sejuk. Ni kuliah. So dah settle round-round dekat GPO. Sekarang bertolak balik dah. So settle. It's day 3. So kita orang pergi KL, jalan-jalan area Bukit Bintang. Datang sini sebab nak makan kat Damaskus. Biasanya kalau datang hari Sabtu ataupun Ahad, sangat ramai orang. So kita orang datang pada hari bekerja. Kata silap waktu ni hari Isnin ataupun Selasa. Saya suka doh dengan banana crepe ni, sangat sedap. Rating 1000/100. Jauh-jauh datang ke KL, kalau tak shopping tak sah lah kan. Lepas makan kita orang ke Berjaya Times Square. Waktu ni masuk Panda Ice, nak shopping lah sikit-sikit. Sebab Panda Ice ni dia banyak baju yang ada diskaun, ada sale. Itulah sempatlah beberapa.
Siapa yang tengok video saya sebelum ni, ada saya cakap saya suka doa dengan nasi Arab di Suria Restaurant ni. Kali ni datang lagi ke KL dan repeat kat restoran ni. Serius sedap doa. Tak tahulah nak cakap, tapi memang sedap. Saya kalau boleh compare dengan Damaskus tadi, saya akan cakap yang ni lagi sedap. Lepas makan di Suria Restaurant, kita orang ke Kenanga nak shopping baju. Kenapa back to day one? Okey, sebenarnya yang ni sebelum kita orang ke Genting, kita orang jalan-jalan dekat IOI Mall dulu. Jalan-jalan, makan. Hari tu saya beli Cinnabon di Sunway Pyramid. Now saya cuba di IOI Mall. Tapi rasa macam agak pelik sikit. Tak seperti mana rasa di Sunway Pyramid. Lagi sedap makan di Sunway Pyramid tu lah. Lagi sedap, lagi lembut. Dan dia punya hiasan ni pun lagi kemas, lagi cantik yang tu. Yang ni pendapat saya je lah. Kalau korang tak setuju, tak apa je. Kita orang ke IOI Mall tu dengan LRT. Lepas habis jalan-jalan dekat mall, kita orang pun balik sebab nak ke Genting pula. Okay, so itu sajalah vlog kali ni. InsyaAllah see you in my next vlog. Bye.